بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه وأهل ملته ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni malam yang ke-6 daripada bulan Jumadil Awal 1442 Hijrah. Allah masih lagi menyangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu dalam keadaan kurang lebih 4 bulan je lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan, bulan puasa, tak lama lah. Dan kalau ayah perasan, rasanya baru je kita baru ni melalui puasa dalam PKP, buat tarawih di rumah. Baru je Ramadan baru ni dalam PKP lah, pergerakan kawalan, perintah kawalan pergerakan tu. Ni kita nak puasa pula dah. Nak bagi tahu kata itulah masa sedang berlalu dalam kehidupan kita. Tak apalah, ala kulli hal, mudah-mudahan pertemuan kita malam ni ada faedah dan manfaat dunia dan akhirat, insya-Allah. Ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang pertama macam biasa, siapa yang masih lagi belum niat i'tikaf dalam masjid untuk ilmu, boleh niat sekarang. Mudah-mudahan keberadaan kita dikira sebagai satu ibadah di sisinya, insya-Allah. Baik. Malam ni insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab kita, kitab Fadilat Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam, karangan ataupun terjemahan daripada Al-Fadil Ustaz Ahmad Fahuzan Al-Makki, yang mana kitab ni diterjemah daripada kitab bahasa Arab yang juga tajuknya sama, Fadail Umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang dikarang oleh Syekh Abu Nada. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang dikongsikan dalam kitab ini menambahkan keyakinan kita, menambahkan pengetahuan kita, menambahkan penjelasan berkaitan dengan kedudukan kita, yakni umat Nabi Muhammad SAW di dalam agama kita sendiri, insyaAllah. Dan malam ni insyaAllah kita sambung muka surat yang ke, ada tanda muka surat 23, muka surat 23, ayat yang ke-9, no? Baik. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبكتابه في الدارين آمين يا رب العالمين. Malam ni insya-Allah kita akan sambung muka surat 23 ayat yang ke-9. Diangkat beban yang di luar kemampuan umat ini. Di antara satu kelebihan yang Allah Taala kurniakan kepada kita, kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kelebihan ni tak diberikan, tak dikurniakan kepada umat-umat terdahulu, kita diringankan beban oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak perkara. Ini kita akan tengok sama-sama. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu jiwa, yakni satu diri, kecuali menurut kemampuannya. Kan? Ni dalam apa Ustaz? Tulis itu di dalam melakukan ketaatan. Ni. Maksudnya di dalam melakukan ketaatan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya apa? Kita melaksanakan mengikut kemampuan dan kemampuan kita lah, kemampuan kita, no? Baik, cuba tengok huraian di belakang. Dan inilah kemampuan yang telah ditetapkan kepada umat Islam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan bagi umat ini sesuatu yang memberatkan atau melebihi kemampuan mereka, tidak seperti umat-umat dahulu yang dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat dan sukar. Ayah-ayah, ibu-ibu, minta maaf, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian,
ayat yang kita baca sebentar tadi, Allah Ta'ala menyatakan umat Nabi SAW tak dibebankan daripada tanggungjawab yang di luar kemampuan mereka. Kalau ayah perasan, umat-umat terdahulu Allah Ta'ala telah memerintahkan mereka dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat-berat. Yang ni saya sebut ringkas-ringkas lah. Antaranya Allah Ta'ala memerintahkan umat terdahulu, mereka kalau nak buat ibadat wajib dibuat di ma'bad mereka sendiri. Maksud ma'bad ni tempat ibadat mereka sendiri. Luar tempat ibadat tak boleh. Susah tak susah? Susah. Makna kalau mereka nak beribadat, mereka kena masuk di dalam tempat tersebut baru boleh buat ibadat. Kalau kata duduk di mana tempat, tak boleh. Susah Ustaz? Susah. Allah Ta'ala tetapkan kepada umat-umat dulu. Umat dulu susah tu. Yang ni nanti kita akan bincang lah. Kalau mereka buat dosa, cara nak bertaubat daripada dosa juga adalah perkara yang membebankan mereka sebenarnya. Kalau kita tengok kan, kalau buat dosa kecil, kena tulis dosa tu dekat pintu rumah dan dibaca oleh 100 orang, 100 jiwa lah, 100 orang lah senang terjemah, dibaca oleh 100 orang. Lagi 100 orang tak baca, selagi tu dosa kecil tu tak diampunkan. Susah tak? Susah. Kalau buat dosa besar, kalau dosa besar pula sampai ke tahap membunuh diri, faqtulu anfusahum, mereka kena bunuh diri untuk memadam dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Itu ketetapan yang Allah Ta'ala bagi pada umat dulu. Tapi bila mari umat Nabi SAW dengan pendeknya umur kita pakat pendek belakang, tak panjang macam umat dulu, dengan keadaan kemampuan tubuh badan kita pun sikit tak kuat macam umat dulu, jadi syariat yang Allah Ta'ala turunkan pada kita ni semua ringan banyak. Ringan cukup banyak. Ringan. Ayah dah dengar Nabi SAW bersabda, inna dina yusrun. Nabi kata agama ni mudah. Wala yushaddad dinu illa ghalabah. Siapa-siapa yang mempersulitkan agama, dia kalah. Kalah ni maksud apa? Dia takkan mampu buat, dia tewas. Agama kan susah. Kita ambil contoh simple lah. Kita ambil rukun Islam je dulu. Tak payah ambil yang besar-besar, ambil kecil dulu. Ambil rukun Islam. Rukun Islam kita 5. 5. Yang pertama sekali, mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah cukup dengan lidah. Cukup dengan lidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita boleh declare dia ni Muslim. Cukup. Apa ada dalam hati dia, yang tu serah pada Allah lah. Fa amruhu ilallah, serah pada Tuhan lah. Tapi mulut dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia Muslim. Satu. Mudah tak mudah? Mudah. Yang kedua, solat 5 waktu. Allah Ta'ala perintahkan kita solat 5 waktu. Daripada asal 50, turun, kurang. Peristiwa Isra Mi'raj tinggal 5. 5 tu pun kalau kita kira dalam tempoh sehari lah. Sehari Allah Ta'ala bagi 24 jam. Sehari. Tuhan minta sembahyang 5 waktu ya. Yang mana satu waktu kita ambil boh lah 5 minit. Tak payahlah kedebuk-kedebak 5 minit lah. Sembahyang seorang 5 minit. 5 waktu baru 25 minit daripada 24 jam. Maksudnya setengah jam Tuhan minta pada kita untuk solat daripada 24 jam. Puasa Allah Ta'ala perintahkan yang wajibnya dalam setahun 360 hari, 365 hari, yang wajib 30 hari ya. Mudah. Zakat Allah Ta'ala bagi nikmat yang pelbagai, tapi Tuhan minta 2.5% ya, 2% ya, 2%. Bukan 20%, 2%. Haji Allah Ta'ala perintahkan. Umur Tuhan bagi kepada kita 40 ada, 50 ada, 60 ada, 70 ada, 90 pun ada. Tapi Allah Ta'ala minta pada kita berapa hari? 5 hari ya pun. Hari ke-9 hari Arafah kan, setiap pergi wukuf. Hari Raya 3 hari tasyrik, 5 hari. Yusrun, mudah. Kau yang senyap apa kan? Dan nak buat contoh lah, contoh kan. Kemudian amalan yang lain semua banyak sunat. Nak bagi tahu kata simple lah sebenarnya. Agama Islam ni adalah agama yang mudah, bersesuaian dengan syariat, bersesuaian dengan manusia. Itu bahasa mudah dia lah. No? Dia tak macam umat-umat dulu. Baik, sambung. Sayangnya hal ini tidak disedari oleh sebahagian besar kaum muslimin pada saat ini. Tapi nak buat macam mana? Isu ni orang Islam hari ni pun tak sedar. Mereka beranggapan, mereka rasa bahawa mengamalkan ajaran agama adalah sesuatu yang sukar,
Mereka duk berasa duk ikut Islam ni payah, duk ikut apa yang Tuhan kata ni susah. Padahal apa yang Islam matuk semua bersesuaian dengan fitrah manusia. Saya buat contoh simple-simple lah. Kehidupan individu, apa yang Tuhan letak pada kita, naknya hak tu lah yang sesuai dengan hidup kita. Tak kira lah Tuhan suruh semayang, puasa, tinggalkan arak, minum judi pula dah, minum arak, main judi, apa yang Tuhan suruh, apa Tuhan larang, yang tu sesuai dengan hidup kita naknya. Duduk dalam rumah tangga, Tuhan letak suami ada tanggungjawab, isteri ada tanggungjawab, mak bapak ada tanggungjawab, anak ada tanggungjawab. Follow je peraturan tu, dia sangat sesuai dengan fitrah kita. Itu saya masalah. Duduk dalam masyarakat Ustaz, Allah Ta'ala jadikan ada pemimpin, ada orang bawah, ada orang yang jadi ketua, ada orang yang jadi pekerja di bawah. Ikut je peraturan. Itu saya masalah. Pasal dia agama fitrah. Naik sampai atas lagi, duduk dalam negara dengan pelbagai peraturannya, hukum ni, hukum ekonomi, hukum sosial, hukum politik, hukum undang-undang. Apa saja yang Allah Ta'ala tok ni semua sesuai dengan fitrah manusia. Islam tu mudah sebab dia sesuai dengan kehidupan kita. Tapi orang hari ini tak mau ikut. Tu yang saya pun tadi duk ajar, duk jalan, ajarlah duk ikuti sikit program. Duk sembang dengan kawan-kawan tadi sambil duk jalan pergi program tu. Antara benda yang kami sembang isu tanah. Antara benda yang kita semua kena sedia maklum, setiap negara, sesebuah negara ni Allah Ta'ala bagi jumlah tanah dalam satu negara, jumlah tanah yang dimiliki oleh negara tu sebenarnya cukup dengan jumlah rakyat yang ada dalam negara. Ni satu ketentuan yang Allah Ta'ala bagi. Mana-mana rakyat dia sikit, tanah dia sikit. Negara tu kecil, rakyat dia sikit. Mana-mana negara besar, tanah dia luas, rakyat dia ramai. Tapi apa di negara kita, dalam keadaan negara kita luas, rakyat dia banyak, tapi banyak orang yang tak ada rumah. Yang paling banyak kita jumpa lah, ada rumah tapi tanah orang lain punya, ada rumah tanah orang lain punya. Tapi dulu kalau kita cek, mereka bukan baru duduk atas tanah tu, duduk atas rumah tu 30 tahun dah. Makna mereka buat rumah atas tu, tanah tu 30 tahun dah. Tapi hari ni bila cek, nama orang lain. Last sekali nak kena perambat keluar, nak kena jual tanah tu, nanti orang ambil buat benda lain. Kenapa jadi macam tu? Padahal Islam ada peraturan dia tu, bab tanah. Undang-undang tanah ada dalam Islam. Kalau ikut, selesai masalah. Bila tak ikut Ustaz, tu yang jadi masalah. Tu ya. Nampak macam tak setuju, nampak ya. Sungguh, dia ada peraturan dia. Semua Islam datang ni semua ada peraturan. Kan? Dia sesuai dengan kehidupan manusia. No, sambung. Dan kebanyakan daripada kalangan umat ini, kebanyakan orang yang ada atas muka bumi hari ini, yang menganggap bahawa Allah tidak adil atas diri mereka. Hak ni lagi kemas. Sampai satu tahap ada yang menyatakan peraturan yang Islam bawa ni tak adil. Pasal apa tak adil? Pasal Tuhan tak meraihkan kita, Tuhan tak ikut apa kita nak. Padahal Allah Ta'ala buat tu semua adil dah. Apa Allah Ta'ala buat tu sempurna dah sebenarnya. Tapi nak buat macam mana? Ni pahaman manusia yang disebabkan oleh hawa nafsu. Sedangkan peraturan hidup Islam ini sangat mudah untuk diamalkan. Senang? Senang. Semua jenis manusia, semua tempat, umat ini dapat mengamalkannya dengan mudah. Semua boleh amalkan ajaran Islam ni. Simple. Yang menyebabkan terasa susah dan berat hanyalah hawa nafsu manusia sendiri. Tu je punca. Kenapa hari ni orang Islam tak mau ikut Islam, manusia tak mau ikut Islam? Sebab dia rasa Islam ni berat. Padahal Islam ni sesuai dengan fitrah manusia. Pasal apa tak mau ikut? Sebab ikut hawa nafsu yang sentiasa mengajak kepada keingkaran dan keengganan dan lebih memilih peraturan hidup yang bukan Islam. Lah kali Ustaz, ikut peraturan, ikut cara hidup, bukan Islam punya. Jahanam habis, rosak habis kehidupan manusia. Ayah-ayah, ibu-ibu yang main mengaji malam ni, saya buat contoh-contoh boleh. Contoh simple lah. Semalam baru mengajak di Kulim. Tajuk simple lah. Ya, tak payah ambil besar-besar lah, kita ambil senang-senang sudah lah. Nabi SAW sebut di dalam satu hadis, tak silap saya riwayat Imam Tirmizi. Hadis ni kita boleh ambil ini pakai untuk kita. Dalam hadis ini Nabi sebut tentang 3 benda yang Allah Ta'ala haramkan dan 3 benda yang Allah Ta'ala benci. Benci ni tak membawa hukum haram, tapi hukum dia makruh. Boleh no? Tapi kena faham satu kaedah,
Bila Allah Ta'ala suka, sayang dengan mana-mana orang, mana-mana manusia, semua makhluk akan sayang dengan manusia ni. Bila Allah Ta'ala kasih pada makhluk ni, semua makhluk lain akan kasih kat dia. Tapi bila Allah Ta'ala benci, semua makhluk lain pun akan benci kat dia. Sebab tu benda yang kita sebut makruh tu, jangan buat main. Kata Allah makruh ya, makruh tu maksudnya Tuhan benci. Bila Tuhan benci, semua makhluk benci. Ayo tak lah makruh ya, tak apa makruh ya, kan? Boleh faham tak tolong? Selesai. Hadis dia simple ya. Saya bukan nak ulas semua. Saya nak sebut dia, kita bincang satu ya. Pasal yang ni, kalau ayah perasan, dalam rumah kita banyak nak buat benda ni. Tambah ni ada rakaman pula lagi cantik. Hadis dia berbunyi, An Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu qala, daripada Sayyidina Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat. Allah Ta'ala haramkan pada kamu, nombor satu, derhaka pada mak-mak, derhaka pada ibu. Maksudnya derhaka mak bapak, yang ni Tuhan tak bagi. Derhaka hukumnya haram tu. Satu. Wa wa'dal banat, membunuh anak-anak. Bunuh anak-anak ni maksud dia anak beranak bunuh, ataupun duduk dalam kandungan gugur. Macam orang kita duduk sebut lalu lah, kan? Cuma nak sebut mudah, bunuh anak ni zaman Fir'aun, zaman Namrud dulu, mereka bunuh anak lelaki-lelaki zaman tu. Tapi dah beranak baru bunuh. Zaman jahiliah bunuh anak perempuan, tu pun dah beranak baru bunuh. Tapi mai zaman kita lah lagi dahsyat. Laki perempuan dua-dua bunuh, hak dah beranak, hak tak beranak lagi pun dua-dua kita bunuh. Kita lagi dahsyat lah zaman kita lah. Tapi Allah Ta'ala haramkan benda tu dua. Melainkan ada alasan-alasan tertentu lah, nak gugur nak apa tu atas alasan tertentu, itu ada perbincangan lain lah. Yang ketiga Nabi sebut waman an wahad, dia menahan hak orang lain, dia ambil hak orang lain. Dua-dua Tuhan tak bagi. Ambil hak orang lain semua sedia maklum, tak payah bincang panjang lah. Curi, tipu, rompak, kena orang, ambil harta orang, tipu orang, ambil harta orang, hak tu semua hukum dia haram. Yang tu selesai, tak payah bincang lah. Tapi ada satu lagi Nabi sebut waman an, kita sekat hak orang lain. Sekat hak orang lain ni maksud dia apa Ustaz? Perkara tersebut orang lain punya, tapi kita tak mau bagi. Contoh simple, zakat. Contoh paling senang, zakat. Patutnya zakat tu kita bayar tahun lepas, ataupun 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, 10 tahun lepas, tapi sampai lah tak bayar ni. Padahal duit zakat tu dia orang, kita tak bayar. Maksudnya kita tahan hak orang lain. Satu, punya berdosa tu, hukum dia haram. Ataupun yang kedua, kita bayar tapi tangguh. Contoh macam ni lah, zakat tahun lepas, hak tahun lepasnya patut bayar bulan 12 tahun lepas bayar lah. Dah setahun, bulan 12 tahun lepas bayar lah. Tapi tak, sampai bulan 12 tahun ni tak bayar lah. Kita tahan hak orang setahun. Boleh tak? Any question? Pak lain macam nampak gaya tajuk ni. Boleh dapat apa itu? No? Nah, tak kira lah termasuk juga pinjam. Kita pinjam hak orang, janji 2 bulan nak bagi balik. Tengok-tengok lah 2 tahun setengah tak bagi. Kita tahan hak orang. Kita hutang orang, janji 3 bulan nak bayar. Tengok-tengok lah 3 tahun setengah tak bayar. Tu tahan hak orang ni tu. Jangan buat apa tu. Tuhan marah, Tuhan tak bagi. Kenapa Allah Ta'ala tak bagi? Ni nak jaga keharmonian ni. Nak jaga hubungan dengan mak bapak. Sebab tu dilarang derhaka mak bapak. Dilarang buat benda tak elok dengan keturunan. Dilarang bunuh gugurkan anak-anak. Ni hak bab ambil hak orang, tahan hak orang. Sebab apa? Nak jaga hubungan dengan manusia lain. Ni peraturan Islam bagi. Peraturan ni semua sesuai yang kita. Kita jadi mak bapak, kita tak mau anak derhaka. Siapa pun jadi mak bapak tak mau anak derhaka. Memang sesuai dengan fitrah. Kita jadi anak, kita pun tak mau. Ataupun kita kalau jadi anak, kita pun tak mau mak pak gugur dengan kita. Kita tak mau. Kita tak mau mak pak bunuh kita. Kita tak mau. Kita jadi mangsa, kita tak mau orang ambil harta kita, orang tak bagi apa kita punya, orang buat getah apa yang hak kita. Kita pun tak mau. Jadi Islam ni dia agama fitrah, dia sesuai dengan hidup kita. Tengok, 3. Yang keempat Nabi sebut 4, 5, 6 ni ada perbahasan ulama, tapi saya ambil satu maksud je lah bagi senang. Wa karaha ilaikum qila wa qal. Allah Ta'ala benci orang yang suka cakap qil wa qal. Maksud dia suka sembang kosong.
Mengumpat, ada ulama bahas maksud dia mengumpat, tapi mengumpat haram, cerca orang lain hukum dia haram. Maksud qil waqal ni maksud dia sembang kosong. Allah Ta'ala benci, tak suka orang hak jenis suka hidup sembang kosong. Batu ayah-ayah yang mengaji malam ni kalau boleh lah, ni cadangan. Ayah-ayah kalau boleh lepas isyak kan, kalau boleh sekali-sekala nak pergi menyembang, boleh lah boleh lah. Saya pun balik duduk pesan lah di rumah kan, sekali-sekala menyembang tak apa, ada urusan sembang tak apa, tapi jangan sampai jadi tabiat hari-hari menyembang sampai pukul 12, pukul 1, pukul 2, pukul 12, pukul 1, pukul 2. Kalau ada urusan tak apa, kalau isu yang kita nak sembang tu isu penting tak apa, ada kaitan dengan Islam, ada kaitan dengan umat, ada kaitan dengan masyarakat, ada manfaat lah Ustaz, sembang lah, tak apa. Tapi kalau sembang kosong tu tak ada apa, duk menyembang tajuk apa, sembang tajuk Arsenal kena dengan Everton 2-1 duk menyembang tajuk apa lagi, tajuk Liverpool menang 7-0 Crystal Palace. Maksud dia sekali sekala okey lah nak bermasyarakat, tapi jangan hari-hari lah. Pasal kalau kita mengaji berkaitan dengan menyembang lepas isyak ni, al-kalam fis samar ni, menyembang lepas isyak ni, ulama bahas hukum dia makruh, Tuhan benci. Kau jenis duk menyembang sampai pukul 1, pukul 2 kan, macam mana kan? Ada ulama bahas tu, tapi tak apalah, nak abang kata bukan kata tak bagi menyembang, kurang-kurangkan tu lah. Takut lagi sampai sembang sampai pukul 1, pukul 2, pukul 3 pagi subuh terlepas. You know, 4 sembang kosong. Ni kalau boleh kurang-kurang lah, macam Tuhan tak suka. Nombor 5, wa kasratus soal, banyak bertanya, membawa maksud, duk suka minta, suka meminta-minta. Nak apa minta, jenis bahasa kampung kita ni muka tak malu duk minta, muka hemoi duk minta. Kalau boleh siapa ada perangai tu buang. Minta untuk diri sendiri tak bagus, memang tak bagus. Dia tak malu minta, dah minta ni, minta dia tak boleh minta kira apa minta jangan. Kalau boleh jangan ada perangai suka banyak minta. Tambah hak jenis duk mengemis duk minta tu, hak tu kan Allah Ta'ala tak suka, benda tak disukai. Dah noh 5. Hak nombor 6 lah, nak beletiak sikit pun tak apalah, habis lah bacaan tu pun habis lah kan, tinggal nak masuk ayat ke 10 Nombor 6 Pak Ustaz, hak ni yang saya beletiak semalam, ada mereka pun dengar bukan senyap. Nabi sebut dalam hadis ni, wa karaha ilaikum qil wa qal, Allah Ta'ala benci duk sembang kosong, wa kasratus sual, duk banyak minta, wa idha'atal mal, dan banyak membuang harta. Ulama terjemah buang harta ni, duk kata buang harta ni apa Ustaz? Ada ulama terjemah kata apa? Buat benda maksiat dengan harta, buat benda dosa dengan harta, main judi, berzina, buat tempat-tempat maksiat apa tu dipanggil membuang harta. Baik. Tapi makna yang dipakai, makna yang kata makruh ni apa Ustaz? Tu semua haram, buat zina ke judi ke apa dengan duit haram, membazir haram. Tapi maksud wa idha'atul mal di sini adalah kita jenis pandai miliki harta tapi tak reti jaga harta tu. Bahasa kampung kita lah, kalau kita pakai lorak kita, lorak kita Malaysia ni, jenis suka leliak. Faham? Suka leliak, letak merata. Jenis apa benda pun Ustaz, dia pandai miliki harta, dia pandai beli baju tapi dia tak reti jaga baju tu. Dia reti beli rumah tapi dia tak reti jaga rumah dia. Dia reti beli mertun tapi dia tak reti simpan mertun dia. Pernah tengok orang jenisnya tu, jenis beli mertun, dia nak pakai mertun, ambil, habis mertun katuk tinggal tu, kena hujan, kena panas, hujan panas berkarat. Last kali dia buat apa Ustaz? Dia beli baru, ketuk selit pergi bawah bumbung satu ya. Lepas tu Ustaz nanti cari-cari tak jumpa pula, beli baru pula. Kira rumah dia mertun ada 7. Pasal apa Ustaz? Dia pandai beli tapi dia tak reti simpan. Orang tengok jenis kehidupan manusia macam tu. Dia minum ayak. Ni contohlah, ni panggil, kalau bahasa lah kasar sikit, panggil zalim lah. Ni panggil zalim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia, tu nama dia zalim. Dia minum ayak, habis minum ayak cawan, bawah kursi.
Berapa lama Ustaz? Seminggu cawan buah kursi. Nanti nak minum, ambil lain. Minum, tak buah kursi lain pula. Dia makan roti je Ustaz, habis makan roti, tak tepi televisyen. Kan roti bukan tempat dia tepi televisyen, roti tempat dia di dapur. Maknanya dia meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia. Kira zalim tu. Kira siapa ada perangai macam ni kena buang. Balik lagi tengok. Kadang-kadang tu saya duk meletak dengan orang perempuan. Kadang dia beli rempah. Kalau ayah perasan lah. Ni contoh simple-simple lah ni. Dia beli rempah. Dia tuang masuk, nak buat gulai. Sekerat je diikat-ikat, dia pergi selit dalam kabinet. Okey kan? Tak apa, selit dalam kabinet. Nanti dia nak masak, dia tak pakai dah hak sebelah tu. Dia pergi beli baru. Lepas tu Ustaz, buang separuh. Tak buang semua, buang separuh kan. Tinggal sikit dia pun. Sikit pun simpan. Hampir habis je lah dah. Simpan sikit. Lepas tu, simpan, ikat, bulan berkait lah. Kira kalau masuk dapur tu, rempah saja ada 4 tempat. Nampak simple, tapi naknya buat perangai betul-betul. Dia tak reti, dia tak beramanah dengan harta yang Allah Ta'ala bagi. Dia tak beramanah dengan nikmat yang Tuhan bagi. Rupanya Tuhan benci orang macam ni. Ayah ada baju, elok beli baju kan? Baju baru, ni contoh simple-simple je lah. Kita beli baju baru. Baju ni apa pakai nak jalan, nak pergi semayang. Ni baju tu pakai semayang, baju tu pakai tidur, baju tu pakai ranyo, orang kata semua pakai baju tu. Dia tak pandai urus. Dia reti milik harta, tapi dia tak reti urus harta. Orang ni dia kira sedang membuang harta dia. Pokoknya Tuhan benci. Dia tak berbawa pada dosa, tapi Tuhan benci perangai macam ni. Itu jangan buat. Kau semua hak ngaji duk buat kan macam mana? Kan? Nampak simple tajuk ni, tapi besarnya kesat dia. Dia basuh baju. Kan? Ni pun saya buat contoh lah rumah. Kiah lah dengan contoh lain. Kita ada kereta, ada motor, ada apa sama. Dia basuh baju. Baju tu habis kutip, lungguk tak atas sofa. Tak apalah. Tak atas sofa tu tak apa. Pasal apa tak dan Ustaz. Tapi seminggu atas sofa tu masalah. Pasal sofa bukan tempat tak baju. Sofa tu tempat orang duduk. Memang dibuat untuk bagi orang duduk. Kalau kita duduk atas sofa, dikira adil. Kalau kita duduk bawah sofa tu benda tak sepatutnya, zalim lah. Letakkan sesuatu bukan pada tempat dia, kita zalim dengan sofa yang Tuhan bagi. Tak boleh. Ni mau potong nanti, mau share dalam internet. Tak, sebab lah dia jadi satu budaya. Isu-isu macam ni kadang orang tak bicara. Kalau bahasa kampung kita panggil leliak lah. Dia suka leliak. Tu yang masuk dalam rumah penuh barang. Boleh dapat no? Kena jaga apa sekalian no? Kena jaga. Ini harta kita sendiri. Kalau kita buat lebih kurang macam tu, leliak lah bahasa lah. Kalau kita buat leliak dengan harta kita sendiri, hukum dia makruh. Tapi kalau buat leliak dengan harta awam, hukum dia haram lah. Ayah jaga masjid. Duk min rasa nak beli apa beli, rasa nak buat apa buat, rosak biar pi. Asal main ni, contohlah ada aircon, main tu tekan ikut suka tek nak sampai lingkup. Buatlah lebih kurang tu harta awam. Harta awam hukum dia lain pula. Pasal kita pemegang amanah. Tu kena jaga, bab-bab tu kena jaga. Islam betul Ustaz, Islam betul. Pasal apa? Pasal dia sesuai dengan fitrah kita. Dia sesuai dengan manusia. Kalau kita jadi tuan harta, kita tak suka macam tu. Kalau kita bagi sumbangan ke apa, contoh kita bagi, orang tak urus dengan elok, kita tak kenal. Jadi Islam datang dengan peraturan yang sesuai dengan fitrah, dengan kehidupan manusia. Any question? Ada soalan? Balik lagi tengok siapa baju lungguk tu ada penuh. Kan? Kena kan? Pasal orang tak bicara kan? Walaupun nampak simple, tapi itulah dia peraturan yang ada di dalam agama kita. Baik, sambung ayat yang ke-10. Habis, selesai. Ada soalan nak tanya? Kau nak tanya pilihan raya bila ke apakah? Bila Ustaz tak tahu, wallahu alam. Tapi duk nampak tak lama ni. No? Pakat-pakat siap lah. No? Baik. Tajuk yang seterusnya ayat yang ke-10. Ni tajuk ni sesuai lah. Tadi kita dah sebut sikit.
Antara kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada umat Nabi SAW, tapi umat dulu tak dapat, antaranya dimudahkan dalam bertaubat. Bertaubat tu apa Ustaz? Ayah buat catatan sikit di buku tu, tulis situ menyesal. Yang kata taubat tu apa? Menyesal. An-nadamu huwa taubah. Yang kata taubat ni menyesal. Yang kata menyesal ni taubat. Jadi bila kita buat satu-satu maksiat, bila kita menyesal, itu dikira satu syarat taubat dah ada di situ. Menyesal, rasa silap aku pergi buat, silap aku pergi kata, silap, aduk rasa menyesal tu, cetiklah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Baik, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ajla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu wal ghafurur rahim. Sampai habis ayat. Allah Ta'ala berfirman di dalam suratul Baqarah ayat 54, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Nabi Musa kata pada Bani Israel, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menzalimi dirimu sendiri kerana kamu telah menjadikan anak lembu sebagai sembahanmu. Siapa dia anak lembu tu? Semua sedia maklum, anak lembu yang dibuat oleh Samiri, kan anak lembu yang Samiri buat. Orang Bani Israel asalnya menyembah Allah, lah kali pergi sembah anak lembu tersebut. Bila Nabi Musa keluar daripada banjaran ataupun keluar daripada Gunung Tursina, bertemu dengan kaum dia masa tu ada yang duk sembah berhala, duk sembah anak patung lembu tu lah. Nabi Musa kata, hai kaumku, kamu telah buat zalim diri kamu sendiri, kamu telah menjadikan anak lembu sebagai sembahanmu, maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikanmu, bertaubatlah balik kepada Allah dan bunuhlah dirimu. Tu yang saya sebut, orang terdahulu bercara bertaubat, mereka bunuh diri. Tu yang saya sebut di awal tadi. Hal itu adalah lebih baik bagimu di sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Allahu Akbar. Susah nak bunuh diri, susah. Baik, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memudahkan taubat bagi umat ini, tapi bagi kita taubat Allah Ta'ala mudahkan, mudah. Dia sentiasa menerima dan menyenangi atas taubat hamba-hambanya, melebihi kesenangan seorang ibu yang kehilangan anak dan kembali kepadanya. Allah Ta'ala menerima taubat hamba ni lebih daripada seorang ibu yang hilang anak, tiba-tiba jumpa anak balik. Mak kalau hilang anak, tiba-tiba jumpa, dia sangat gembira. Allah Ta'ala sangat gembira, lebih gembira bila hambanya bertaubat balik kepadanya, minta ampun balik kepadanya. Tu saya mengajak di perai tajuk ni. Allah Ta'ala sebut dalam satu hadis kursi. Hadis tu panjang, saya pun sampai ingat-ingat lupa banyak kan? Lupa ingat, lupa banyak pada ingat. Allah Ta'ala sebut, ya bani Adam, wahai anak Adam. Saya terjemah Melayu tu, saya tak ingat matan Arab dia tu. Hadis ni hadis kursi. Allah Ta'ala, wahai anak Adam, kalau kamu melakukan dosa, kalau kamu buat dosa banyak mana pun dosa, tapi kamu minta ampun pada aku, kan? Kamu minta pada aku, pohon pada aku, kamu minta pada aku, Tuhan kata ghafartu laka, aku ampunkan pada kamu, wala ubali, Tuhan kata aku tak peduli pun besar mana dosa kamu. Kalau kamu buat dosa, kamu minta pada aku, kamu pohon pada aku, Tuhan kata aku ampun dosa kamu, aku tak peduli besar mana pun dosa kamu. Wahai manusia, wahai anak Adam, ya bani Adam, kalaulah dosa kamu, wa in dhunubaka balagat ina as-sama, kalaulah dosa kamu tu kalau susun sampai ke langit, kemudian kamu minta ampun pada aku, Tuhan kata ghafartu laka, aku ampun pada kamu, aku bagi pengampunan tu kat kamu. Dan Tuhan kata yang ketiga, yang ni yang syok noh, sebab tu kita kena baik sangka dengan orang mati. Macam baru ni kalau tengok dalam berita Tun Rahah isteri Allah yarham Tun Hussein On, Tun Hussein On pula, Tun Abdul Razak, kan, isteri Tun Abdul Razak meninggal dunia. Kita bila orang meninggal dunia, ingatlah, selagi mana dia Muslim, kita kena ingat, katalah yang baik-baik pada dia, katalah baik-baik. Jangan jadi macam orang ada sebahagian dia celupak, ada tulis dalam Facebook, ada tulis dalam komen, tulis apa, dia ni mati, anak dia curi harta rakyat, anak dia macam ni, pakai teruk lah, mak dapat anak macam ni, apa duk ulas macam tu. Tak ada apa-apa ulas macam tu, orang mati, meninggal dunia, cukup.
Allah Ta'ala sebut di bahagian yang ketiga hadis ni, Allah Ta'ala kata, wahai anak Adam, kalau kamu meninggal dunia dalam keadaan dosa kamu penuh bumi, dosa ni penuh dalam dunia ni, dosa kamu tapi bila kamu meninggal dunia, Allah Ta'ala sebut kamu tak syirik pada aku, mati tak syirik, tapi dosa terlalu banyak, Allah Ta'ala kata aku akan datang kepada kamu dengan pengampunan yang memenuhinya juga. Maksud dia, aku boleh ampunkan segala kesilapan kamu, salah silap kamu, aku boleh ganti dengan pahala. Sebab apa? Kamu mati tak syirik, walaupun mati tu dosanya banyak. Punya kasihnya Tuhan kat kita sampai tahap tu. Lepas tu tengok kalau orang mati ada cerita merepek-merepek kan, jangan duk cakap kan. Dia mati, dia meninggal dunia, tapi cerita dia meninggal tu nampak merepek sikit. Kalau boleh kita jangan duk mulut jahat kan. Duk ulas sana ulas ni, apa dia ni mati orang teruk dah. Jangan kopoh kan. Allah Ta'ala boleh ampunkan dosa manusia, Allah Ta'ala boleh ganti kejahatan yang dia buat dengan kebaikan. Ni semua atas rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham tak bahasa? No? Nak abang kata pintu taubat tu terbuka luas. Jadi minta ampunlah pada Allah. Baik. Allah telah mengharamkan umat ini daripada berputus asa daripada rahmat Allah. Okay? Allah Ta'ala tak bagi umat akhir zaman ni, Allah Ta'ala tak bagi kita ni putus asa. Tak dah, aku mati bukan tak ada harapan lah, mati neraka lah. Tak. Nah, bila umat ini melakukan satu perbuatan dosa, walaupun dosa tersebut adalah dosa yang besar, walaupun dosa yang dia buat tu bukan dosa kecil, dosa besar, tapi Allah Ta'ala perintahkan orang yang buat dosa jangan putus harap. Allah Ta'ala perintahkan kita ada di sini perlu ada baik sangka tu. Baik sangka tu kena ada. Pintu rahmat Allah sentiasa terbuka agar orang yang berdosa daripada umat ini dapat baiki dalam kehidupan selanjutnya. Mudah-mudahan lepas dia buat dosa, dia bertaubat, dia perelokkan kehidupan dia lepas tu. Saya nak kongsi satu poin. Jam kau berapa dah? 8 suku. Boleh tak? Kongsi sikit boleh tak? Yang ni cuma macam ni lah. Poin yang saya sebut ni selalunya orang politik tak kau kenal. Orang politik, tapi tak apa, saya pun orang politik lah kan? Cuma nak minta kita sama-sama jaga. Minta tolong yang tu ya. Tambah-tambah yang mengaji ni, saya tak mahu bicara orang luar. Hak orang luar pergi ke depan, kita bicara kita lah dulu. Ada satu pesanan daripada ulama daripada Mesir, saya translate Melayu terus lah bagi mudah lah. Dia sebut macam ni, dia kata kita kalau tengok orang buat maksiat, kita kalau tengok orang buat jahat, kita kalau tengok orang buat benda merepek lah, benda yang dosa dan apa semua, kan perangai kita kadang kita suka marah dengan perbuatan tu. Kita selalu blame perbuatan tu, kita kadang-kadang kutuk perbuatan tersebut. Tak apalah, tapi dalam kita duk kata-kata macam-macam tu, rupanya kita kena ada kat no, ujung tu kena ada Allahumma firli ataupun Allahumma firlana walahu. Ya Allah, ampun dosa aku, ampun dosa dia. Ampun dosa aku, ampun dosa dia. Ampun dosa aku, ampun dosa dia. Kena ada ujung tu. Boh sekali ujung tu. Geram macam mana sekalipun, bagi ada ujung tu. Ya Allah, ampun dosa aku, ampun dosa dia. Kesianlah kat aku, kesianlah kat dia. Rahmatilah aku, rahmatilah dia. Bagi ada ujung. Saya buat contoh simple lah. Saya contoh senang-senang lah. Kita ambil 2-3 contoh lah. Contoh nombor 1. Pasal tak bulan lepas, apa dalam Malaysia ni tu kecoh isu Da'i Syed. Ada apa Da'i Syed, Da'i tu lah kena tangkap polis apa semua tu. Kan masyarakat kita lah, istilah dia netizen Taiwan macam-macam. Kita yang tahu isu tu, tahu ke tak tahu, kalau tak tahu tunggu Ustaz dengan gopoh kan. Poin nak sebut, kalau kita kata apa pendakwah macam ni, apa buat perangai macam ni, buat malu ya, ni pendakwah ni segeralah, macam-macam lah bunyi kan. Tapi ujung tu kena ada, ya Allah, ampun dosa aku, ampunlah dosa dia. Ya Allah, ampun dosa aku, ampun dosa dia. Bagilah petunjuk pada aku, bagilah petunjuk pada dia. Perbaikilah hidup aku, perbaikilah hidup dia. Kena ada lah. Jangan duk yang teribai kan. Ayah geram kat sajak kan, sajak lo tak tahu pergi mana senyap kan. Itu Ustaz Isam, Ustaz Usam tiba-tiba lo look senyap terus saja. Tak apalah, orang geram kat sajak tiba apa jantan jadi perempuan apa pergi Mekah buat benda merepek macam ni, tak apa, tiba perbuatan itu kita marah, tapi ujung tu kena ada, ya Allah, ampun dosa aku, ampun dosa dia. Ampun dosa aku, ampun dosa dia.
Kita geram kat apa? Sebut nama tak apa ke tu? Geram kat apa Ustaz? Hanifah Maidin. Sebut nama tu. Ahli Parlimen Sepang. Geram Ustaz, geram. Saya pun geram. Hari tu duk cakap isu apa? Sawit anugerah Tuhan. Dia duk cakap, dia kata apa ni, duk cakap sawit anugerah Tuhan. Bila kait dengan Tuhan nanti barat tak berkenan nak belilah apa. Lebih kurang macam tu lah maksud dia. No? Kita pun marah. Apa pun cakap macam ni. Saya pun marah. Apa cakap tu ni. Takut sangat dengan kapiak. Rezeki Allah Ta'ala bagi. Takut apa? Contohlah kita tiba. Tapi ujung tu kena ada awak. Ya Allah, ampun dosa aku, pun dosa dia. Pun dosa aku, pun dosa dia. Kena ada ujung tu. Walaupun kita meluatkan dia. Faham? Habis tu Ustaz, mereka tiba kita tak ada ampun ni Ustaz. Mereka kata kat kita lah. Duk cara mereka buat apa? Kita mati, kita akan ditanya tentang urusan kita. Jadi kita bagi clear urusan kita dulu. Mereka hadut tibai kita tu, mereka pun akan mati. Dan mereka akan ditanya tentang urusan mereka sendiri. Tak ada kaitan dengan kita pun. Kalau mereka tibai kita sedap-sedap, hak tu mereka jawab sendirilah dalam kubur nanti. Kita bercara hak kita ni, nak bagi pelepas. Tibai macam mana pun, bagi ada ujung. Ayah keram kat siapa lagi? Contoh, keram kat siapa lagi lah? Keram semua Ustaz. Hak mana ada, tambah ada. Kalau orang kapiak Ustaz, kalau orang kapiak, walaupun dia kafir tapi dia umat Nabi SAW, kalau nak doa kat dia, ya Allah bagilah ampun dosa aku, bagi hidayah kat dia. Cukup. Keram kat apa? Keram macam lutung keram tu ya. Ampun dosa aku, bagi hidayah kat dia. Cukup. Tiba-tiba tu kan. Lepas tu doa tu mau ada. Kenapa kena ada doa ujung tu Ustaz? Ringkas. Kenapa kena ada? Ada yang mengatakan, ada ulama mengatakan, kalau kita tibai saja, tibai sampai tak ada apa, kita akan rasa seolah-olah kita ni sempurna, kita tak salah. Ditakuti, takut ujian yang kena kat depa, benda merepek yang Tuhan bagi kat depa tu, takut benda merepek tu Allah Taala patah balik bagi kat orang cakap. Tak kena kat orang cakap, kena kat keluarga orang cakap. Tak kena kat keluarga orang cakap, kena kat keturunan orang cakap. Itu nak kena jaga. Kita tengok dalam tambah Syiah ni, ada laki bini, kaki sembahyang Jumaat, kaki mengaji, rajin main mengaji, rajin apa, cantik dah. Tiba-tiba Allah Taala uji dia. Anak perempuan dia mengandung tak ada suami. Contoh wal-iazubillah, contoh Tuhan uji keluarga dia macam tu. Dia dah didik anak pada kecil elok, tapi Tuhan uji dapat macam tu. Buat macam mana? Kita bila tahu isu macam tu, kita marah apa ni, buat perangai macam ni, apa buat benda tak elok macam ni, okey. Tapi ujung tu kena ada nah. Ya Allah, ampun dosa aku, pula dosa budak tu. Ampunlah dosa aku, pula dosa budak tu. Perbaiki hidup aku, perbaikilah hidup budak tu. Keluarga dia semua sekali, baikilah hidup kami semua. Ujung bagi ada benda tu. Jangan duk sedap tiba. Apa ni, mak bapak rajin mengaji, apa ni, hak kami tak rajin mengaji pun anak kami pandai jaga, tak ada buat benda merepek. Ni duk mengaji sakan, duk buat benda, oi. Duk main sedap tiba macam tu. Takut-takut satu hari nanti ujian yang dia kena, takut-takut ujian tu Allah Taala bagi balik kat orang cakap. Tak kena kat dia, kena kat keluarga dia. Tak kena kat keluarga dia, takut pergi kat keturunan dia. Alhamdulillah. Kau bukan tibai dah macam mana? Tak apalah tu, kita sama-sama apa betul ya. Kita pakat-pakat apa betul ya. No, insya-Allah no, benda macam ni kena ambil sikit. No, pakat-pakat peringat. No, sambung. Ada soalan? Tanya tu loh. Any question? Tak ada soalan. No? Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis yang ada tadi. Walaupun kamu buat dosa itu sampai sehingga mencapai langit, kemudian kamu bertaubat, pasti Allah akan mengampunimu. Hadis yang sama makna macam yang saya baca tadi itu. Dalam riwayat Hakim disebutkan bahawa seseorang yang baru, yang ni menarik nah. Hak ni ambil perhatian sikit. Seseorang yang baru merasa di dalam hatinya penyesalan atas dosanya, yang saya sebut tadi menyesal tau. Siapa-siapa rasa menyesal, Allah akan mengampuninya sebelum dia beristighfar kepadanya. Allah nak menunjukkan rahmatnya Allah Ta'ala bagi kita macam tu. Baru dosa menyesal, Allah Ta'ala ampun dosa. Kan? Tu pun banyak lagi noh. Ni duk ngaji macam ni, padahal dosa. Ambil wudu, padahal dosa.
Banyak amalan kita buat semua Allah Ta'ala pada dosa. Punya rahmatnya Allah Ta'ala pada kita. Cuma baru ni saja kongsi no. Saya pun duduk mengaji lah, maknanya baru duduk mengaji. Ada satu kitab yang berkait dengan hukum hakam masjid. Kan? Apa I'lamus Sajid bi Ahkamil Masajid, karangan Al-Imam Zarkashi radhiyallahu taala anhu, yang mana dalam kitab tu dibahaskan berkaitan dengan isu hukum hakam berkait dengan masjid lah. Antaranya kita duduk dalam masjid tak ada ayat semayang. Duduk dalam masjid tak ada ayat semayang, saja duduk kan. Rupanya makruh, maksud Tuhan tak suka. Lepas tu kalau kata batal wuduk, ambil ayat semayang. Batal wuduk, ambil ayat semayang. Biar duduk dalam masjid ni sentiasa ada wuduk. Dia ada perbahasan banyak. Nanti kalau ada rezeki, kalau lah Fadhil Ustaz Rosli Osman, ahli majlis fatwa kita, kalau dia terjemah kitab tu dengan anak-anak murid beliau dalam bahasa Melayu, kalau ada rezeki nanti kita kongsi kitab tu. Ada lebih 130 lebih masalah berkait dengan masjid. Sedap awak, saya duduk mengaji pulang-pulang kitab tu, oh kita sedap. Ni kena kongsi dengan orang masjid. Salah satu yang saya nak kongsi dalam kitab tu sebut, antaranya dipetik kalam ulama lain lah. Antaranya dalam tu sebut, siapa-siapa ada masalah, yang main mengaji malam ni, siapa ada masalah, duduk di masjid. Siapa serabut, duduk dalam masjid. Siapa buat dosa banyak, duduk dalam masjid. Sebab orang yang duduk dalam masjid, habis semayang, duduk dalam masjid, duduk itikaf ke duduk apa, kan malaikat duduk orang kata, Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunlah dosa dia, ya Allah kesiankanlah ke dia, kesiankanlah ke dia, kesiankanlah ke dia. Malaikat duduk minta, kesiankanlah ke dia, kesiankanlah ke dia, kesiankanlah ke dia. Lepas tu kalau siapa ada buat silap, buat maksiat, buat apa, duduk dalam masjid. Siapa serabut masalah banyak, duduk dalam masjid. Tambah-tambah duduk dalam majlis ilmu. Siapa serabut banyak, duduk dalam majlis ilmu, ngaji. Yang main mengaji malam ni semua ada masalah ni. Semua ada masalah. Saya pun ada masalah. Kita semua ada masalah. Tapi waktu duduk mengajar lah ni, semua tak fikir pun masalah. Semua duduk fikir apa saya cakap. Nampak? Jadi dia tenang sikit. Masalah tak selesai kak, keluar lagi, fikir balik masalah, serabut balik lah. Tapi time mengaji ni dia tenang. Pasal semua duduk fikir apa saya cakap. Jadi kalau banyak kali serabut macam-macam masalah, duduk dalam kuliah, duduk dalam majlis, duduk di masjid. Ada soalan? Fi ayyi soal? Tanya Inggeris tak jawab, tanya Melayu tak jawab, tanya Arab tak apa, sambung. Berbeza dengan cara umat lain dalam bertaubat di atas dosa-dosa mereka. Tapi umat-umat dulu cara bertaubat mereka lain sikit. Cuba tengok. Cara mereka bertaubat adalah dengan memotong bahagian anggota tubuh mereka yang telah melakukan maksiat. Nampak? Siapa buat maksiat dengan tangan, kerak tangan. Siapa buat dosa dengan kaki, kerak kaki. Siapa buat dosa dengan mata, korek biji mata. Nah, macam mana tu peraturan pada umat dulu. Sebab mereka jenis bangsa yang keras. Jenis keras, hukuman keras sikit lah. Kalau dosa kecil yang saya sebut tadi, tulis dekat pintu. 100 orang macam. Tak cukup 100, taubat belum dia terima. Cukup 100, baru taubat dia terima. Oh no, kalau syariat tu pakai sampai sekarang, oh jenuh kita. Kan? Kita jenuh tulis dosa kat pintu. Kan? Pakat lalu depan rumah ustaz, tengok. Oh ustaz ni sekolah nak lawan orang. Kan? Oh ustaz ni duk apa nama mulut duk kata kat orang. Semua orang tahu. Tapi pemurahnya Allah Ta'ala, kita buat dosa simpan. Allah Ta'ala simpan pula, tak buka aib. Sebab tu orang yang antara orang yang celaka lah, antara orang yang celaka, dia buat maksiat malam hari, malam buat dosa, esok dia duk pergi hamak kat orang dosa hak dia buat semalam. Ni cukup teruk. Dia buat dosa semalam, siang tu dia tak malu duk pergi hamak kat orang, semalam aku buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Padahal Allah Ta'ala dah sembunyikan aib salah dia tu, tapi dia sendiri pergi buka aib tu. Ya. No, baik, sambung. Dan kemuncaknya adalah dengan membunuh diri. Kemuncak ampun dosa, kemuncak bertaubat bagi umat dulu, membunuh diri. Setelah membunuh diri sendiri, maka kesempatan untuk memperbaiki tak ada lagi. Bila dah bunuh diri, nak perbaiki diri tak ada lah. Nak tambah amalan pun tak ada lah. Ya, no? InsyaAllah, no?
mudah-mudahan kita ambil faedah dan manfaat. Bulan depan insya-Allah, tahun depan insya-Allah, tajuk ni syok cuba tengok. Tajuk simple dia. Dibolehkan bekerja pada hari raya. Kita boleh kerja hari raya. Lepas semayang nak pergi mana pergi. Kan? Kita semayang Jumaat kan hari raya mingguan. Lepas semayang Jumaat kita boleh buat apa saja. Umat dulu tak boleh. Umat dulu hari itu hari raya tak boleh buat apa. Kalau hari untuk orang Yahudi hari Sabtu. Tu yang ada dengar kisah hari Sabtu, hari itu hari raya mereka, depa turun pergi tangkap ikan, Allah Taala tukar terus jadi kera. Macam tu lah. Kan? Umat dulu tak boleh bekerja hari raya, tapi kita boleh, tak ada masalah. Itu keringanan yang Allah Taala bagi pada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. No, selesai. Jadi insya-Allah itu nanti bulan depan lah kita sambung. Ada soalan nak tanya? Tak ada, no? Cuma kalau tak ada, nak minta pesan sekali lagi lah. Hak tadi kita duk beletak tajuk leliak. No, balik nanti pakat-pakat abang lah. Balik abang kat anak, abang kat isteri, kita sendiri pakat-pakat jagalah. Ambil kat mana, tak kat itu balik. Kita bertanggungjawab atas harta yang Allah Ta'ala bagi pinjam pada kita. No, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Apa yang baik daripada Allah, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Mohon maaf terkasar bahasa tersalah kata. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma wa wasi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasul al fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal. فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.